Okey geng, assalamualaikum geng. Selamat datang ke Abel Channel. Pagi ni 9 Ramadan. Untuk pagi ni saya nak pergi tukar apa? Nak pergi tukar air dalam kolam. Nanti kita boleh tengoklah ikan keli yang kita lepas tadi. Dah apa ni? Saiz dia tu dah besar mana dah. Kita nak tukar air dalam kolam. Okey. Okey. Inilah kolam dia. Air pun dah apa? Dah keruh dah. Dia apa ni? Lubang dia belah sana, lubang dia tu. Nanti kita letak apa ni? Jak ni, nyejak ni. Nyejak ni dah. Kita letak bawah tu. Dan kita tindihlah dengan batu untuk mengelakkan ikan ni keluar ikut lubang tu. Okey, beres. Kita nak pergi proses itu dulu. Okey geng. Tepi tu agak bersemak sikit. Kita nak ikut atas ni ya. Allahu Akbar. Dia duduk belah sini. Ni siapa kenal ni pokok gapo ni? Ni buah dia ni. Ni. Ni bagai rare ni. Tak banyak dah pokok nila ni. Ni. Kalau tempat saya ni orang panggil buah larok. Ni pokok larok ataupun buah larok lah ni. Ni pokok dia. Dia banyak jenis larok. Ni tak tahu panggil larok gapo. Satu lagi larok pisang. Kalau larok pisang tu besar sikit. Dia besar ibu jari ni buah dia. Ni kalau dia masuk ni dia kuning. Tak makan. Kalau tempat buat lemon ni orang panggil buah gapo ni. Okey, tak apa. Kita nak buat air sini ya. Lubang dia sini ni. Okey. Okey. Ni lubang dia ni. Aduh, lubang kenggor dah. Awal lubang kenggor dah. Ni lubang dia. Dia kenggor hancur kan. Ni ke. Ini orang panggil laba luteng. Laba-laba. Tu besar tu. Pak Lemon panggil apa ni? Kalau tempat kita ni panggil laba luteng. Laba luteng. Besar tu. Untuk makan. Okey, tak apa. Dalam ni kena selut ni. Mana kata dia? Ni overflow ni. Ni overflow. Yasin. Banyak ikan ni. Ni dia. Dah. Kita kena buat mall lah ni sistem kan ni dia ni. Ya. Ni sumak gitu mana. Ya, payah nak buat ni. Dia gepuk tak ni. Ada. Asyik. Mari dah. Okey, mari dah. Okey dah. Sakut situ beres. Ni kita tak saji sini. Kita lapik dengan agak ni. Untuk mengelakkan dia apa? Larilah ataupun tercabut situ. Ni. Ni. Tubik. Tu dia. Okey, kita tunggu air kering. Banyak juga ni ikan tilapia, ikan pating, ikan keli. Banyak spesies juga dalam ni.
nanti kita boleh tengok Okey, kita tunggu air ni dulu. Okey guys. Sebelum kita tunggu air kering ni, kita pergi ambil enjin dulu. Kita pergi ambil enjin air dulu. Ni tempat kita akan sedut air sini ya. Sini kita sedut air kat sini. Macan. Macan ni kita tanam 19 kaki. 19 kaki dalam ni macan ni. Okey, jom kita pergi ambil enjin dulu. Sementara tunggu air dalam kolektor tu. Beres. Okey. Enjin kita ada dah ni. Adi mana Adi? Tak bangun lagi. Kita nak pindah enjin ni. Tak sana. Okey. Jom. Mari mah. Okey, jom. Apa ni? Okey, siapa dah? Tempat kita nak sedut air ni. Goyang ni. Goyang ni ah? Ni. Goyang ni? Dua yang kita nak masuk panggil lekong. Tu. Dah separuh dah. Lebih daripada separuh dah ni. Ni surut. Okey, kita tengok proses kita nak sedut air ni. Kena balut ketak-ketak sikit tu. Tempat orang panggil lekong. Ni orang panggil lekong ni. Ada? Tiga apa? Tak lah piyam memang gitu. Yang ambil nafas. Macan ni baru ni, kita baru unjai yang macan ni. Kita belum terah lagi. Naik air kodok. Tak apa kita terah. Kita tengok lagu mana dah. Rasa-rasa ni tak ada masalah kot kawasan sini ni. Kawasan sini ni kalau kita tanam dalam 19 kaki, insya-Allah akan ada air, mudah lah air naik. Mudah air naik. Air tu baik ke mana ni? Ujung. Patut sepak ni. Go tu luah, go tu dia. Sepak tu baik. Nampak dia. Okey. Air dah semakin surut dah. Ada tuki. Teh tuki dalam ni. Apa nu ekor ikan, ikan pating. Metari keringnya tu. Jangan kau tu cabut sudah duduk situ tu. Kalau kau tu cabut duduk situ tu habis. Kita kena pergi kutip pan ikan belakang. Pasal roh atau duduk kutip ikan belakang tu. Mana hujan tu.
pating. Pating. Kita nak tengok sungguh-sungguhnya ke keli lah. Ke keli kapung kita lepas dalam ni. Okey, beres-beres. Wei dulu tu. Ha? Wei dulu tu. Wei dah tu. Betul. Oh, tinggal sikit tu. Bismillah. Okey, geng. Kita dah nak start enjin ni. Agak-agak air naik dengan jayanya dah. Oh, besar. Enjin dah hidup dah. Enjin hidup dah. Tebuh air dalam. Bagi ngejah dah ni, bagi ngejah dah. Terus ni. Ada minyak tak? Tak banyak ke batik? Kok tak buka? Ha? Sudah lah. Okey geng, enjin kita pula ada masalah ni. Tak apa-apa, kita nak settle enjin kita dulu. Beres-beres. Dah sedut air masak dia tu lah. Kita nak settle enjin dulu. Okey, kita nak servis plug dulu. Kita nak servis plug dia. Plug dia lama dah. Tahu. Kita nak ambil gerak. Tak payah. Gerak. Ambil. Ambil. Kau daun. Okey. Dah jabu saja. Kau nak guna nyapu ni? Boleh kok nyapu tu lalu lah. Mana? Nyapu tu lalu lah. Udah gerak, udah apa? Dah, boleh juga. Itu kau tu itu daun. Kalau kau dah buat tu gua telah. Okey, kita nak settle ke servis plug dulu. Lepas tu kita sambung balik. Okey geng. Hidup. Alhamdulillah. Hidup. Tapi 23 selendar. Tak apalah, janji air naik je. Sebab dia macam baru, dia payah sikit biasa. Biasa kalau macam baru je, dia payah sikit nak naik air. Okay, kalau tak boleh juga kak, memang ada satu lagi dalam tu. Ada satu lagi dalam tu. Dalam tu hak biasa kita guna lah. Kalau tak naik juga sini. Kalau tak naik juga sini, kita pindah ke dalam tu. Okey guys, alhamdulillah tubik dah. Kan? Tak ada patah. Kadang-kadang kalau yang patah ni boleh juga jadi slow air. Biar itu dulu aja. Ini pasir dulu. Naik pasir.
kita terpaksa pindah dah. Sebab macam tadi tu dia mungkin apa ni, buka yang kita pasal tu, jari yang kita pasal di batai parit tu mungkin bocor, dia masuk pasir. Terlampau banyak pasir. Jadi kita tukarlah. Kita pasal kat sini. Sini ni biasa tak ada masalah lah. Kalau ikut buah skala gak, tak ada masalah sini dah. Cuci dalam kolam. Jom. Air sini pun jernih. Saya rasa yang tu macam yang tu apa? Dia punya jaring tu terkoyak ataupun soyok. Tu dia masuk pasir tu. Tengok pasir penuh. Dah tak boleh guna dah ni. Kena unjak lain pula. Okey guys. Okey. Air kita dah ada dah. Jadi kita nak cuci sini lah. Bagi air bersih dulu. Siput pun banyak. Siput nak buat ni? Biar duduk dalam ni. Kita biar dia sini. Nak buat siapa? Hati-hati bak ada anak keli sini. Mesti ada dalam ni anak keli. Ya dah. Anak keli. Ni patih. Siapa kena buat sikit-sikit siapa? Bak takut apa? Terbuai dengan ikan sekali. Okay, boleh. Tarpon. Oh.
Inilah spesies-spesies yang ada dalam ni. Ikan patin, ikan talapia, keli, puyuh, sepak. Hujan. Ha? Hujan mek. Pergi angkat jemuran dulu. Okay, kita stop dulu sebab hujan Okey, nanti kita tengok selepas kita cuci ni, air jernih, kita boleh tengoklah ikan-ikan dalam tu. Dalam ni duduk main-main duduk benar-benar. Okey, beres-beres. Okey geng. Selang 1 hari selepas kita tukar air, jom kita pergi tengok. Dan kita pergi bagi makan. Bagi makan ikan keli. Tukar air semalam. Kita tak boleh nak buat lagi semalam, dia agak keruh sikit. Rasa ni dah okey dah ni. Okey ni comel-comel. Tengok aku ada tu, menunggu. Ni semua keli kapur keli lembut. Keli lembut ataupun keli kapur. Siapa duk cocok ni global dah tu. Aku bagi gini dulu. Agak-agak ikan keli ni besar dengan jayanya. Anak-anak ikan keli lembut ataupun anak-anak ikan keli kapur. Siapalah tu, talapia ada. Ikan tapon atau ikan bulan mari dah nak mati dah tu. Tapi nasib baik alhamdulillah boleh hidup molek gitu. Tengok tu geng. Anak keli kapur. Biasa ada dalam dekat 100 ekor anak keli kapur ni. Ni hasil hok kita kutip hari tu ni. Saya pergi kutip dalam video sebelum ni. Tak ada besar ekor tu. Okey. Makan suka boleh makan. Tambah. Wow, sedap tengok. Kita ambil itu dalam sebesar kelingking. Ni sebesar ibu jari dah. Ni dah sebesar ibu jari dah. Ni yang besar dah kita ambil ni. Talapia ada. Sepak. Patin. Okey geng. Tak apa geng. Saya rasa untuk video ni saya tutup sampai sini saja. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa di lain-lain video. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton, yang support dan yang subscribe channel boleh. Okey, Assalamualaikum. Bye bye.